Hari ni nasi tak lalu nak makan. Saya nak makan dessert. Okey. Ini dessert semalam sudah buat. Baru ambil dari peti sejuk. Mari kita tengok dia dalam macam mana punya. Wah. Ya. Sejuk-sejuk makan memang sangat-sangat sedap. Okay, actually ini petang punya lunch kan. So macam ni je. I tak cukup. Tapi mangkuk kecil. So I transfer pergi mangkuk besar. Dan I nak tambah lagi satu bahan. Okay, kalau korang nak resepi, korang save video ni dulu. Belakang video ada resepi. I tunjuk korang macam mana nak sediakan. Sebelum you tidur, you buat dulu, simpan peti sejuk. And then you nak makan meal time, you buka makan saja. I nak tambah lagi 2 sudu ini Greek yogurt masuk ke dalam. Bagi dia lagi creamy, lagi sedap, lagi khasiat, lagi tinggi protein. Ini dessert, bukan dessert biasa. Dia tak ada tambahan gula, kaya dengan serat, vitamin, minerals, protein. Lagi sekarang kita tambah 2 sudu Greek yogurt. So dia jadi ada probiotik pula. Okey, sudah. Ni kita kacau-kacau, sudah boleh makan. Ayah, sudah terang air dia. Macam ni. Korang tahu tak? Macam ni kita makan. Macam makan kek. Macam makan cheesecake. Cheesecake pula. Betul lah. Sebab dia sejuk. Pekat-pekat macam ni. So macam kita tengah makan manisan. Tapi ini manisan tanpa gula. Tanpa bahan kimia pemanis semua tak ada. Tapi kaya dengan khasiat lah. So korang kalau nak makan, boleh je makan hari-hari. Ganti korang punya nasi. Kalau macam saya tak lalu makan nasi punya masa, macam-macam I fikir nak makan. Inilah akan keluar jadikan I punya lunch ke dinner ke breakfast ke jemput makan. Sangat sedap. Actually kan, kalau korang kan suka jaga korang punya pemakanan kan, kurangkan gula semua. Korang tak suka banyak manis punya makanan, betul tak? Macam saya pun tak suka. Yang manis punya, kejap je kita dah muak. Tapi ini, boleh lah. Sebab dia bukan sangat manis, macam manis-manis. Hanya manis saja. Ini, bila you makan, you rasa dia punya koko punya, itu rasa original koko. Then you rasa, ni, Greek yogurt punya masam-masam sikit. So memang sedap. Dan sangat puas. Jangan pandang satu mangkuk macam ni You makan mungkin you belum habis sudah kenyang ni. Sejuk-sejuk memang best. Sejuk dekat tekak. Kalau korang nak manis sikit, you boleh lah tambah pemanis ke, sedikit honey ke, sedikit buah-buahan ke, boleh je. Tapi I tak mau. I mau macam ni. Memang ori punya rasa. Sedap. Kalau kita jadikan ini sebagai lunch ataupun meal replacement lah, sarapan ke, lunch ke, dinner ke, you makan-makan, lepas tu you rasa macam sudah nak habis tapi tak kenyang lagi, tak apa, boleh tambah lagi makan. Actually bagi saya pun tak cukup lagi tau, mau tambah lagi. Bukan air kosong, tapi yang berkhasiat punya midi avo black. Ini hari yang nak minum kopi punya. Habis you makan ni dessert, ni minum lagi satu cawan. Woi, confirm kenyang. Perisa kopi. Mari kita buat perisa kopi sekarang. Satu cawan. Lepas I makan dessert I minum lagi ni. So kadang-kadang ni dengan diet ke, dengan jaga badan ke, kita takut nak makan. Tapi sebenarnya jangan takut. Kalau you makan macam ni, then you rehatkan perut you lebih kurang 5-6 jam. Semasa you rehat perut, sebab kan dah kenyang. Semasa you dah rehatkan perut tu, you minum air kosong. Ini boleh tahan. Itu lapar. Dan itu masa 5-6 jam, you tak rasa macam nak makan lain lagi. Sebab ini dah kasih you puas. Itu puas ialah dari segi khasiat kita. Dah seimbang, dah cukup. Pakai ini senang sikit dia larut. Puan Mami letak 180 ml tadi I set. 180 ml 45 darjah punya tu air. So ini minuman ataupun korang buat makanan, korang jangan bagi dia panas-panas lah. Sebab kalau panas punya air nanti dia kurang berkhasiat. Nanti lama kita pukul dia lagi masuk. Itu rasa dia lagi sedap. So you pukul lah. Ataupun you pakai shaker pun boleh. Okay. So sambil minum, sambil makan. Sambung. Dah habis makan?
sekarang kita sambung minum. Macam ni korang makan, korang akan nampak korang bukan saja perut tak buncit, lagi boleh kempis. Badan korang bertenaga, tak ada craving bukan-bukan. Asyik nak makan keropok lah, itu biskuit-biskuit lah, itu manis-manis punya, aiskrim lah, kek lah, semua akan jadi semakin kurang. Sebab badan you dah dapat banyak khasiat yang dia perlu dari makanan ini semua. Wah, betul kenyang, betul best. Korang letak raw oat 3 sudu besar. Guna sudu yang biasa kita pakai lah. And then korang letak 2 sudu chia seed yang tinggi omega 3 punya. So letak 2 sudu masuk ke dalam bekal. Tambah 1 sachet midi avo black. Ini perisa koko. Dia ada 3 perisa. So kalau korang suka koko, ambil je koko. Kalau suka kopi, ambil kopi. Kalau suka macam vanilla sikit, bawah pandang sikit, ambil yang original. Tapi sebelum kita nak masukkan, kita larut dulu ya. Larut dengan air lebih kurang 120 ml. Suhu 45 darjah macam itulah. Suam. Bagi dia senang lagi larut. Guna ini ataupun gapur, kasih kacau, lagi dia senang larut. Ataupun korang yang ada shaker, boleh juga pakai shaker. Tuang masuk ke dalam bekal, kacau sebati, tutup rapat, simpan peti sejuk, tunggu sekurang-kurangnya 4 jam ataupun 1 malam, sudah boleh makan.